Sedang. Wow. Sampai banyak dapat manik, dia menang. Ha? Warna apa tak kisah? Tak kisah. Tak kisah. Mana nak letak mana ni? Ada satu. 2, 3. Hei, banyak dah weh. Banyaknya Aiden. Aiden pandai main je. Ada kira. Woi. Habis ni. Ada basuh pula. Boleh reset lah. Bukan adik makan. Oh. Langit. Yang langit kita kat atas. Orang mandi. Orang mandi tak Tengok adik ni. Ni nanti kita letak sini tau. Kita letak sini. Kenapa? Sebab kita nak letak balon dia. Okay, kita ada mainan ni. Macam ni nak terpap. Tidur. Taram papam papam. Suruh apa abah ke gunting. Woi, buat apa woi? Gunting ni. Ni kena buka ni. Buka macam mana buka ni? Kakak tu sudah baju kakak. Tu ada. Tu tulis apa tu? Tapi lift ni ada bunyi sikit. Lift ni ada bunyi. Dek. Tu hai guys. Tu. Tengah. Macam ada bunyi. Alah, awak ni buat carung. Okey, dah. Kali beli handphone ringan-ringan ni. Kat mamak tengah Aiden. Mak tak letak. Dia macam nangis kau. Aku sampai nangis kau. Okey. Kita dah sampai Thailand. Kita nak makan nasi goreng. Aiden pergi kat Malaysia jap. Ada sini kan? Cepat Aidan. Ada jampi. Ya, ada tu yang duduk tadi. Mana driver? Salam. Salam. Ada. Salam. Mai salam kepada. Mai salam. Ada. Adi salam. Adi salam. Ada. Adi nak salam. Adi salam. Salam. Salam semua salam. Adi dia. Kami kita nanti bahasa Melayu ya. Kami. Okey. Okey. Dek salah adik berani. Adik. Ada. Bye Anawin. Bye. Bye. Terima kasih. Terima kasih. Nikah apa ni? Ni pelekat. Okey biar adik berani. Jom. Adik berani sungguh adik. Oh ya jalan. Mami beli baju super. Okey, terima kasih. Terima kasih. Jumpa lagi. Ya, di kat Pancang tu bala. Okey. Cik Wei buat dia Tuhan bagi rezeki.
Sehatkan badan je. Amin, terima kasih. Terima kasih Akak sebab bawa kita orang ni. Aduh, terima kasih. Jom, let's go. Ambil satu. Ambil satu. Tak boleh makan. Lama pun. Tak mau, Dek. Dek. Lama pun. Bye. Terima kasih. Jumpa lagi. Terima kasih. Elek Aida ni. Tengok adik pun kurang. Adik elek. Semua dari tangan keliling ni dia bukan print. Keliling ni pun guna tangan juga. Ya. Kedak buat. Ni? Zaman dulu ni datang. Tulisan tangan juga. Saya ngaji pondok kan macam ni lah Endon punya kitab. Tuan kena tulis. Orang kena ni awak. Tengok ni. Al-Quran tulisan dengan air emas. Untuk hiasan istana. Wow. jadikan ianya. Dari India awak. Cantik lah, tengok cantik lah. Orang lama lah nampak orang gitu. Dia simpan kan. Ini sampel dari kulit binatang ada sekarang. Dari Selangor, Malaysia. Ni Yang masuk buku sejarah ni. Kata apa? bagi ke kerajaan Siam. Itu awak baca ni? Oh, sebab kau cakap je okey. Dia cakap bagi tu dia hantar lain. Kitab Sakaratul Maut. Kitab Sakaratul Maut. Ya Allah, aku sedih ya Allah. Astaghfirullahalazim. Weh, ni siapa? Cepatlah. Dah sampai situ je. Pergi tengok. Kematian bagi kerajaan Melayu Dia akan pancung kepala. Pancung kepala hang kat situ leher potong. Astaghfirullahalazim. Ni nak jet aku ni. Itulah dia ambil gambar yang dia bakis. Itu ke orang yang kena pancung yang besar? Tak tahulah, janganlah tanya. Itu yang tu yang Cantik lah baju kebaya. Cantik lah baju kebaya ni. Tempat tumbuk peluru padi. meriam. tu. Lesung namanya. Tok boy je. Kenapa? Kita tahu lah sebab saya akan tengah hari. Kalau orang mandi mesti pagi ke petang. Panas. Petang mau mandi ke? Kecek ni tiket tren kita. So kita pergi ambil tren. Nak. Tiket. Okey. Kita nak berjalan. Cucu. Cucu. Hai, hari ni Acu ikut dia orang naik kereta api. Okay, semua tiket. Budak kecil. Okay. Bisa
kedai emas. Ini macam kat Tok Intan je kan? Sekinchan. Benar. Saya pergi sekejap. Tapi mahal. Ibu nak kakak gambar nampak tu. Ibu guys tahu.